Hari-hari. Badan jadi susut. Dada ni gedebak. Kita duk fikir tu. Stres. Nak tak nak. Teruskan juga. Sebab apa? Nak kerja. Bukan senang tau zaman-zaman tu nak dapat kerja dengan company yang besar-besar ni. Tapi politiker dia gila-gila. Pasal makan duit ni semua tak payah cerita lah. Makap tak makap, pau tak pau ni jangan cerita. Ini reality. Masa tu kita tahu lah benda-benda tu. Dia ada Biacom. Lepas tu saya resign 2010. Saya ikut wife saya, rezeki murah dia ada dapat. Dia dapat jadi pensyarah dekat Syariah Petani ni. Saya pun ikut dia. Tahu tak? Macam mana you dapat duit orang tanpa galah tanggungjawab sebenarnya? Macam mana you all pergi gebang depan peserta-peserta ni kan, sembang kan. Bayangkan saya tegur, saya tanya dia, saya bukan tegur, saya tanya dia as a student. Dia cikgu kat yang Sarawak tu kan. Sebab apa kat situ dia label dia sebagai expert training. Dia mengajar ni, saya tengok dia mengajar PC. Tapi macam mana you tentukan baseline tu? Baseline tu tentukan mana boleh starting bermula dengan 1% bersamaan dengan 68K. Tak boleh. Bagaimana pula keadaan di pertengahan projek? Iaitu yang mana kita pun tahu sinonim dari pertengahan projek ni adalah crowded with arkitek masuk, M&E masuk, mechanical process masuk, structure masuk. Dia apa akan jadi daripada 68K tadi itu dan 1%? Of course lah explode. Dekat situlah pelaporan. Jadi bagaimana accuracy tu? Bagaimana expert kau tu? Bagaimana kau punya expertise tu? Kau punya tu mana bagi? Tu saya kata tu tuan. Dia bukan disebabkan oleh work sequence. Benda-benda berlaku ni bukannya disebabkan oleh work sequences. Work sequences ni, saya yakin insya-Allah junior-junior yang masuk ni, dia orang masuk di platform yang sebenar, iaitu dia orang belajar degree pembinaan, civil, dan dia orang pun hantar resume. Ada tak jumpa tak? Kawan ni dia belajar contohnya diploma atau degree pembinaan, bangunan, civil ke apa semua. Lepas tu dia pergi hantar civil dia pergi hantar apa ni cert tu ataupun resume dekat kedai kereta. Dekat lawyer firm. Lawyer firm. Ada tak? Tak akan ada punya. Ada. Bukan expertise dia. Jadi bagi saya bukan pasal problem work sequencing. Work sequencing semua akan tahu. Mula-mula kerja-kerja structure, piling ke, pad footing ke, round foundation ke, strip footing ke, pad footing ke, apa pun kan. Lepas tu kalau piling, pakai straightforward. Dia akan from bottom to top. Saya rasa work sequence mungkin dia akan complicated apabila ada mechanical process. Contohnya itu projek buat hospital, projek buat logi, projek buat jana kuasa apa-apa. Mungkin kat situ diperlukan expertise dari segi core industri mechanical tersebut ataupun kepakaran. Major M&E masuk, lift masuk. Bagi saya bukan masalah tu. Semua orang dah berada di platform dia. Bagi saya sekarang ni masalah mengendali tools ni. Mengendali tools. Kena tahu basic ground dia. Bukannya kau boleh pergi letak kat LinkedIn tu, title kau expert planning. Hebat. Expert planning. Primavera PC. Dah declare di expert lepas tu forum orang cari sijen. Ni sijen. Lepas tu
iklan si orang tu. Bila mai tengok dia punya hasil kerja dia, hasil dia punya gancak dia tu, lepas tu hasil dia punya report export, visual report export tu, itu daripada expert tu. Dia tengok, biar betul. Ini kata expert. Bila saya dunia saya construction management, UiTM Salam. Allah. Lepas tu pula dalam komen tu pula ada XJKR lah, lama dah pincin dah. The best, good. The best. Allah Akbar. Ya. Tuan yang memang tahu ini satu dunia tuan. LinkedIn ni satu dunia tau. TikTok boleh lagi ke? TikTok dia tengok yang berdekatan kan. Ready satu kan. Facebook kan. Facebook kan. Tapi LinkedIn tuan. Setting bahasa dalam Malaysia apa semua ya. Tapi LinkedIn ni dia worldwide. Itu macam mana projek tak bersalah? Sama juga dengan projek-projek di Kelantan. Minta maaf cakap lah kan. Kalau Natal Linggi. Sebenarnya Natal Linggi. Minta maaf lah cakap. Bukan kita nak tunjuk siapa-siapa lah kan. Bukan kita nak tuduh siapa-siapa. Natal Linggi pergi itu dah. Memang betul. Sepatutnya dia turun. Kalau ikut tu dia kena turun awal lagi. Sebab apa duit rakyat kan. Dia turun projek-projek tu. Iaitu dia highlight projek jambatan Sungai Durian tu. Projek tu mereka bayar saya untuk buat forensik 7 kali UOT. Lintang Pukang respon Microsoft projek tu. Iaitu yang mana yang buat planner dia bernama Nurul Hidayu. Nama dia Nurul Hidayu. Dia kata jangan dia rakyat. Sebab apa dia bila tak ikut sistem dia tu, dia akan melaporkan benda yang tak sepatutnya, benda yang menakut-nakutkan, benda yang ramalan yang menakut-nakutkan dah ramalan. Lepas tu lah tambah menakut-nakutkan lagi. Itu menunjukkan bahawa perancangan dia tu tak ikut forecasting yang sebenar. Nampak? Itik pun dah support dia. Itik pun dah ni dah. Tak apa, biarkan dia. Itu kerja dia. Biar pergi dekat dia. Ini masalah hari ni. Masalah bila orang kata, ni biarlah dia boleh handle ni, tak apa. Tapi tu dia. Dah masuk 7 kali. Lepas tu satu lagi tu, ada juga tu. Orang GPM yang cari saya, iaitu projek pembesaran ataupun maintenance Sungai Golok di Kelantan. Itu bermula pada 2018. Sampai sekarang ni. Tuan tahu tak? Sampai sekarang tak siap ni. Tuan tahu tak dia punya prelim tu berapa persen? Tuan tahu berapa persen prelim dia? Tak tahu. 54%. Apa yang tinggal? Maksud projek tu adalah projek buat documentation. Kalau 24% lebih daripada construction. Tuan bayangkan daripada 2018 sampai lah ni saya projek documentation bukan projek construction. Tahu nilai dia berapa? Half of billion. Ni tuan tahu tak berapa nilai dia dah? Half of billion. Tu mesti saya cakap, saya ni bukan pakar tuan, saya tak pakar. Jangan cakap begitu tuan. Allah Ta'ala. Saya ni hanya menumpang. Sebab apa saya kata? Saya bermula episod saya buat ni bermula dengan penuh cacian, makian, hardikat, motherfucker, fuck, bullshit, buit mak hang. Minta maaf lah. Betul tuan. Masa tu saya duduk di DJ Becom tu. Kejut tak tahu lah apa nak jadi. Kiamat dah aku ni, mati aku, mampu aku. Hari-hari ayat mata keluar kan. Hari-hari. Kena hentam. Apalah malang yang nasi aku. Rupanya ada sesuatu yang Allah nak bagi. Yang ni sekarang ni yang saya doa-doa ni.
Yang ni bukannya saya plan dah. Benda ni jadi sendiri. Orang JKI minta tolong, mereka recommend, lepas tu mereka kata pergi cari ni, Nasrul ni, apa semua ni. Bermula lah episod tu. Mula-mula tu saya duk buat pada 2014 tu untuk projek Primo lah. Primo kan. Primo housing saya duk buat bagi, lepas tu mereka ngajak apa semua. Kan? Mayat episod COVID tu dia banyak. Tak apa, tak ada masalah tuan. Tak apa tuan. Yang penting tuan suruh saya sudah. Tak apa, jangan marah dia. Kacau ni bising. Tak apa, itu natural beauty tuan. Natural punya. Jangan kat belakang tu kita dengar suara lain pelik dah. Suara duk ngilai-ngilai ke, yang tu tak mau, tutup je off lah kan kalau mengilai. Malam, siang tak ada. Jangan main-main tuan, ni hantu siang banyak. Ni nak cerita kat tuan tau. Saya cerita kat tuan tau. Banyak tuan. Banyak. Tapi saya tak pun kata apa-apa. Sebab apa saya tak nampak mereka punya hasil kerja. Saya tak boleh kata apa-apa. Macam saya kata tadi. Tuan, kita boleh ke judge kawan tu. Don't judge the book by cover. Allah dah kata dah. Jangan kau hukum dia jika kau tidak mempunyai saksi. Jangan kau hukum dia kata dia berzina, dia buat semua murid. Jika kau tidak mempunyai 5 orang saksi. Tak boleh. Sama juga ni kita tak boleh judge dia. Hang Syiah. Tak boleh tuan. Tanpa ada bukti. Tak boleh. Tanpa ada saksi. Tak boleh. Tidak boleh tuan. Tidak dibenarkan. Apabila dengan kerelaan hati dia bagi saya sokopi, sudah baru saya beri start. Sama dengan projek Sungai Golok tu. Yang ada JPS tu 2018. Until now. Sebenarnya banyak masalah. Tuan. Dia macam ni tau dah. Dia ada 2 faktor kat sini. Satu, kontraktor tu tak ada duit untuk mengharapkan implement, dan satu lagi pasal program salah. Itu ya. Kalau ada duit dia jalan dia sampai siap. Tapi kena ingat. Kita kena ingat lah. Okey, baik. Kena ingat tau. Kalau kontraktor tu dia ada duit tapi tak seberapa, tapi program dia buat tu very well known, insyaAllah dia boleh sukses. Dia boleh follow kan. Dia boleh follow dia punya step dia. Kita tengok orang miskin. Kita tengok mak bapak kita dulu kan. Gaji tak mahal pun. Duit tu kira pagi makan pagi, petang makan petang. Berjaya kita. Jadi orang kita. Sebab apa? Dia ada satu perancangan yang dirodai oleh Allah. Iaitu perancangan berdasarkan kepada bukan Microsoft Project. Al-Quran tuan. Al-Quran. Tolak mereka tak tinggal. Tahajud. Tahu tak? Itu basic rules. Basic kehidupan manusia kan. Macam kita dikendaki menggunakan Microsoft Project untuk menterjemah laporan di dalam projek-projek pembinaan di Malaysia. Tak apa tuan, sabar. Saya pun suka dengan sikit tuan. Saya pun orang kampung. Tapi kat sini tak boleh. Seronok lah teringat kampung. Sebab sini kami tidak dibenarkan untuk belah itik dan ayam. Tidak boleh dibenarkan. Taman ni taman gated and gated. Tak boleh. Salah. Taman memang tak boleh bela. Saya pun tak boleh bela taman ni kat kampung pun. Tu kan. Kita lupa sebenarnya dengan rindu kan. Arnab, rindu ayam, rindu kambing biri-biri. Di kampung rindu. Ini memang masalah yang berlaku. Tak. Saya cerita ni bukannya nak suruh semua orang cari saya. Kena ada knowledge, kena ada ilmu. Apa saja. Tu dalam Facebook saya tengok tu ada sama ni Nazmi ke apa, ada seorang budak tu dia ada dia platform Kelantan ni Nazmi ke apa. Saya tengok. Dia duduk promote bagus, rezeki dia bagus daripada duit dada. Ataupun dia buat haram ke apa. Tak boleh lah kan. Jangan kita larang orang ni. Tapi saya tidak akan tegur selagi dia tak mengajar. Sebab apa saya tengok gancak yang dia buat tu. Saya tengok gancak dia buat tu. Saya dah tahu dah baseline tak ada. Macam tuan baca tadi tu. Sebab apa? Dia bukan bermula dengan kosong RM. Dan bukannya bermula dengan 0%.
Itu saya tengok dari segi PDF, saya tengok dari segi dia iklan kan, dekat flyer dia lah kan, dekat poster dia tu. Itu saya tak tengok lagi soft copy. Dapat soft copy baru saya boleh rumuskan. Tak bayangkan projek Sungai Buloh tu di bawah JPS tu. Gila, 56% prelim. Tuan kena ingat tak? Prelim ni dia dipanggil non-physical task. Sabar, jangan marah. Kalau boleh itik tu mai tuan dukung sekok tak apa. Tak, tuan dukung sekok tak apa, saya nak tengok saja minggu. Dukung dia kan. Saya dengan ansar dia pun nak gigit di saya. Tahan. Dia seronok. Lama-lama depa boring. Depa main kita. Dan angsa tapi kalau ayam Belanda tak tahan tu ayam Belanda yang jenis macam yang tu derigan, yang tu dia bantai kita tu dia punya kuku dia. Dia saya nak cerita